Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini saya dan juga kawan-kawan kami nak hiking Gunung Baling. Let's jom. Alright guys, sekarang kita dah sampai dekat kaki Gunung Baling. So, kena pergi bawah dekat kaunter untuk daftar dulu. Let's jom. So, pendakian saya hari ini dirakamkan oleh Akaso Brave 4. Shung. Nice. Let's jom. So, kalau hampa dah sampai, pastikan daftar dekat sini. Okay, tanpa wang tunai. Okay, register dia dekat sini. Oh, semangkuk lain. Semangkuk. Belakang aku ni, jadi memang idola hikers lah. Ramai yang share video dia dekat aku. Tanya, kenal tak mamat belakang ni? Aku cakap, kenal lah kawan aku. Jadi memang suka hiking. Ada Arbi, okey? Okay, good. Boleh. Ayuh kita. Apa hal pun, kita set Strava dulu. Let's jom. Cakap mengenai Gunung Baling ni, aku rasa last aku hiking kat sini 2023 ke 2022. So, dah lama lah kan. Dah 3 tahun lebih something. Dah lah lama tak hiking. Semput rasanya ni. Pelan-pelan lah. Kena panjat kat sini. Tali disediakan. Ziwan kalau hiking nothing lah untuk dia. Sebab dia selalu hiking. Easy untuk dia. Gunung Baling ni antara gunung tempat training lah, senang kata untuk Ziwan. Idola hikers lah katakan. Dia macam bertangga sikit. Aduh. Tok. Hampa boleh duduk relax dalam sini. Ambil angin sekejap. Penat macam kami ni. Puak-puak ni. Relax kat sini dulu. Ya. Kita dah sampai dekat gua CP2. Dekat gua. Orang kata apa? Gua kambing. Tak ada ni. Mana? Ni. Datang. Dia dekat KK eh? Kita berada di laluan yang agak tenang sikit. Agak landai yang tidak memanjat. Dia bagi reskan kaki tangan sebelum nak memanjat dekat batu besar tu. Batu besar tu kan orang sempit tu kan. KM ke 09. Shum. Kita nak ke checkpoint yang ketiga. Checkpoint apa tuan? Surau. Jom. Dia tengah dia kat sini. Kalau grup besar bolehlah request untuk datang awal. So orang yang jaga ni dia akan buka pintu bagi hang. Tapi kalau untuk grup kecil memang standard dia pukul 8. So pukul 8 lah tu start hiking. Macam kami pukul 8 sampai atas puncak panas. Ada dering. Okey. So nampaknya kita boleh half semua dalam masa 10 minit Okey. 10 minit. InsyaAllah ini semua berkat daripada tunjuk ajar susu kita Tuan Haizan.
Dia cakap Tuan Ziwan. Saya penat ni biasa je. 10 minit okey. Jumpa lagi siapa ni. Okay, kau stop ada. Oh 309 kan? Kita 547. So ada 200 meter. Yang kau pergi dulu tak apa? Penat sangat ke? Ha? Penat sangat? Tak, aku pergi dulu. Aku pergi sebab jalan dia Tuhan cakap single track. Apa, kita orang okey je. Pergi je dulu. Dia dah penat pelan-pelan lah. Saya dah lama tak hiking. Dah lama tak hiking dan dah lama tak exercise. Ni aku jauh. Aduh. Ya Allah. Ha. Oh, dah sikit lagi. Untuk bawah ni memang tak jauh. Boleh lah. Boleh dah sikit ke? Sama-sama. Musuh kau kencing je Zain. Kentut kau bawa ke? Tak nak pisah dia rumput. Dia betul. Rasar. Ada kentut. Memang bau gua. CP3 Surau. Dia berapa CP? Dah. Satu. So, itu dia adalah yang agak mencabak sikit. Tapi abang kita paling steady ya. Syakir ya? Okey ke? Kena okey kan? Okey juga. Bantu lah. Tak ingat kau agak. InsyaAllah. Kau nak juga lah. Pizza. Kau nak juga lah. Laluan Celahan Batu. So Mr. Syahibul Arbi lepas. Ni risau. Ruang ni agak besar juga untuk anda. Ini. Okay. Dah hampir ke puncak kejayaan kita. Belanja. View dia. Ya, pemandangan ini. Ya. Oh, batu tanya tak pecah. Naik ke bawah. 7. Oh, awal. Naik 7. Pulai. Okay, ini laluan dia untuk kita sampai ke puncak yang sebetul-betul puncak. Aku rasa kan better siapa yang main ni bawa lah glove. Kalau boleh tu better bawa glove. Sebab dia atas-atas ni dia batu-batu tajam sikit. Oh, Menuju puncak. Aku dah sana tu. hai, steady adik-adik kita. Lagi mau ampun naik ni ke? Nak ke mana? Ha? Tadi sudah tani. Oh, nak tanya Kelea. Jom lah, lepas lah. Lagi mau ampun naik ni ke? Finally, setelah hampir 1 jam setengah, kita sampai juga ke puncak Gunung Baling. Photoshoot sebelum balik. Mana sini? Background dia memang cantik dah. Okay, background cun lah. Background sangat cun lah. Okay, cun, cantik. Aku duduk lah. Cepat Din.
Turun tanah. Bumbu. Okay guys, selesai hiking Gunung Baling. See ya. Assalamualaikum. Alright, selepas settle hiking, mai dekat sini ambil sijil. Pastikan semua turun dulu baru boleh. Betul ya Raftan? Okey. Mantap.